Hai semua, jom kita tengok hari ini dua ikon baru yang ada di Delima 3.0. Okey, sebelah gambar kita sebelah kanan ada dua ikon baru. Satu adalah pilihan bahasa dan juga satu adalah mode yang kita boleh tukar. Okey, pilihan bahasa ada 5 pilihan bahasa untuk paparan Delima 3.0 bahasa Melayu. Dan yang keduanya adalah bahasa Inggeris. Yang ketiga Jawi. Yang keempat adalah bahasa Mandarin dan yang akhir sekali yang kelima adalah bahasa Tamil. Okay, ini adalah pilihan bahasa 5 bahasa yang diberi dan seterusnya ikon sebelah pilihan bahasa adalah untuk dark mode ataupun light mode. Macam ni. Okay, ini dua ikon dalam Delima 3.0 which is nice. Kita boleh customize ikut cita rasa kita kan paparan kita. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.